ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنته ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فرجها ambil daripada farjah التي التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ya, sekejap ya. Mari kita tengok. Kita hayati sekejap. Sama juga macam tadi. Perasan tak? Sebelum tadi, mula-mula tadi kita kupas pasal susunan surah. Daripada surah Al-Jumu'ah beralih kepada surah Munafikun kan? Ada keserasian, kesinambungan dia. Kalau kita tengok ni pula pun sama juga. Kita berakhir dengan surah Tahrim tadi ni. Yang mana di akhir surah Tahrim ni kita nampak Allah memberi satu perumpamaan. Satu perumpamaan daraballahu mathalah. Okey. Dua orang kafir. Yang mana dua orang kafir ni mewakili isteri Nabi tau. Isteri Nabi. Satu isteri Nabi Nuh, satu lagi isteri Nabi Lut. Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Kedua-dua isteri mereka ni adalah di kalangan orang-orang kafir yang ingkar, tak menurut perintah suaminya, meskipun suami dia apa? Suaminya Nabi. Nampak tak? Okey, itu satu. Lepas tu pula Allah beri pula gambaran yang berlainan, gambaran yang bertentangan. Ini dua wanita yang kafir di mana suami mereka adalah manusia yang mulia, Nabi. Okey. Dua gambar yang berlainan pula ialah isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun. Yang mana isteri Fir'aun ni pula di kalangan orang yang beriman. Sedangkan suami dia pula di kalangan golongan yang kafir. Suami dia pula pernah mengaku menjadi sebagai Tuhan kepada orang Mesir. Kan? Tuhan kerajaan dia. Okey. Begitu juga lagi seorang, Maryam ibnatu Imran. Maryam binti Imran. Yang mana dia memanglah tak ada suami. Tetapi seluruh penduduk dia, masyarakat di sekitar dia semuanya kafir. Dia seorang yang beriman. Nampak tak? So dua perumpamaan wanita kafir, suami mereka beriman, bukan suami mereka beriman biasa-biasa je, bahkan suami mereka rasul dan nabi, kan? Manakala dua lagi wanita yang beriman, suami mereka khususnya Firaun, suami dia Firaun, manakala Maryam pula masyarakat sekitarnya pun tidak beriman. Nampak tak? Jadi macam mana mereka boleh jaga keimanan mereka? Okey. Macam mana pula mereka berdua yang kafir tu tidak mahu mengikut suami mereka? Apa nak gambaran nak tunjukkan tu? Apa gambaran dia nak tunjukkan? Dia nak tunjukkan kepada kita dalam surah Al-Mulk ini. Hanya Tuhan sahaja yang berkuasa mutlak. Di tangannya ada kekuasaan. Berkehendak apa yang dia nak. Dia nak buat apa saja tu kehendak dia. Okey, tiada yang boleh menghalangnya. Berkuasa mutlak. Sedangkan manusia berkuasa terbatas. Buktinya apa? Buktinya Firaun sendiri pun, sehebat tu Firaun mengaku jadi Tuhan sebagainya, isteri dia pun tak.
tak mengikut dia, tak beriman dengan dia. Baliknya isteri dia beriman kepada Allah. Begitu juga hebatnya Nabi Nuh menyiapkan bahtera, jadi Nabi ulul azmi, tetapi isteri dia tak beriman juga kepada dia. Nampak tak? Di luar kemampuan kuasa dia. Betul? Betul. Kenapa? Walaupun dia hebat, walaupun dia Nabi, begitu juga walaupun Firaun ni hebat, mengaku dia Tuhan, menguasai Mesir sebagainya, tetapi apa? Tetapi kekuasaan mereka semuanya terbatas. Yang betul-betul berkuasa mutlak, itu dia surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha sempurna, maha suci. Tuhan yang di tangannya kekuasaan. Maknanya apa? Dia dia melakukan apa saja mengikut kehendaknya. Kalau dia mahu. Faham tak? Kuasa dia tidak terbatas, sebaliknya kuasa dia mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas tiap-tiap sesuatu tu sangat berkuasa. Ha. Anytime je. Kalau kalau apa nama isteri Nabi Lut, Nabi apa nama Nabi Nuh tu, kalau Allah nak dia beriman je. Nampak tak? Tetapi Nabi Nuh, Nabi Lut tak berkemampuan walaupun isteri mereka. Sepatutnya isteri ni lah yang paling cepat nak menerima keimanan ataupun yang menyahut seruan dakwah suami dia. Seperti Nabi Muhammad, Khadijah dulu yang beriman. Perasan tak? Tetapi itulah kuasa kita terbatas. Kuasa manusia sangat terbatas. Keluarga sendiri pun tidak beriman. Okey? So kuasa mutlak siapa? Allazi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk ni. Okey. Jom sambung Ustaz Liza. Dah, kita dah start dah. Juzuk ke-29. InsyaAllah. 2 3. Saya kan tak. Tak tahu baca lagi. Hah? Saya kan. Oh, tak habis lagi? Oh, tak apa. Okay, dah habis. Allah Terputus. Akbar. Sorry. Okey. Sambung. Ajar terus. Okey. Allazi. Bismillah. Tak terus ya. Auzubillah. Teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح Sama dunia tu dia satu perkataan. Kita ambil bimasobih je. بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله
وقلنا ما نزل الله من شيء إن Syai'ini naltum. Syai'ini naltumu. شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Okey, barakallah fiik. Fatahallahu alaik. Okey, Ustazah Liza. Kita Ustaz. Ustaz. Woi, banyak ni merah ni. Tapi senang je ni ha. Ibda tasila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Apa dia أمنتم itu? Amintum bil ibdal alif. Ha, amintum. Jadi آمن asal dia amin. Okey. Ibdal jadi alif, lepas tu tashil. nak baca tasbih. Amin. Amin. Ada baca 2 kali ke Ustaz? Baca sekali je. Duduk kali mana? Sekali dah lah. Amintum. Ambil ibdal dia. Tashil kan je. Ambil tasil. Ambil tashil lah. Amintum. Ah. Amintum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى Awalam yarawilat. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع
ولب قل هو Boleh tak jauh الذي sangat? Waja'ala lakumus. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين Tengok كفروا sekejap. Ni susah ni. Bukan susah, ini kena ambil perhatian ni. Boleh buat tanda dekat إشمام apa nama? Dekat mushaf kita. Siat bil ishmam dia kata. Apa dia? Bil ishmam. Take note semua ya, take note semua. Dekat si tu muncungkan mulut. Suiat. Asal perkataan dia suwi'a. Itu asal perkataan dia. Suwi'a. Macam perkataan qila, quwila, suwi'a. Kita baca macam tu. Sweet. Sui'at wujuhul ladhi. Muncung dulu Ustaz Ya, muncung dulu dekat si tu. Sui'at. Bau panjang. Ya. Ya. Itu dipanggil ishmam. Okey. Oh, dia sebelum baca Ustaz. Sebelum kita sebut C tu. Itu bukan dekat zulfatan tu zulfatan sui 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 Sweet. muncul sekejap je. Muncul sekejap saja ya. Okey. Macam salt dia Ustaz. Apa dia? Macam bunyi salt sikit kalau kita buncungkan tu. Dia sui kan? Sui jangan su dia sort lah. Sui. Okey. Ustazah Liza. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن يصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم Tengok ya, di sini dia kata apa? Wajhain waslan. Kalau sambung lah. Waslan tu maknanya sambung ada dua wajah. Satu izhar, satu idgham. Izhar macam Hafs lah. Hafs baca idgham ni. Hafs tak ada baca Hafs baca izhar. So bunyi dia nun wal qalam. Nun wal qalam. Itu izhar. Kalau idgham, nun mati jumpa dengan waw. Jadilah idgham ma'al gunnah. Nun wal qalam. Macam tu.
Okey. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, tu wajah pertama kalau kita wasal. Ha. Okey. Nak wajah kedua Ustaz? Boleh je. Baca je. Bukannya susah pun. Ha. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tu Ustaz? Ya, dia teruskan. Kalau tak betul, Ustaz kata awal lah. Tak betul, Ustaz kata. Ha. Kalau Ustaz kata, tu maknanya betul lah tu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ya. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Hati-hati ya dekat tertebak wadudun macam dal tebal. Waddu lau tudhinu. ودوا لو تدهن فيدهنون. Okey. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد مناع للخير معتد salah tu Dina. مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Baik, sama-sama. Ana post dalam grup tu, tengoklah. Dalam grup tu Ana post apa. Okey, supaya kekal momentum kita. Sekali dua lagi je ni. Ana rasa sekali dua je ni kan. Cakap ni. Ya. Nah, ini kita sekali baca 12 muka surat. Okey lah. Ini dah surah Al-Qalam. Sikit lagi lah ni. InsyaAllah. Baik. Kita jumpa lagi minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang sampai contoh ini kuliah apa Ustaz? Ya, sekejap. Ya, Syanazri. Sambungan kuliah itu yang Ustaz kata arah syaitan. Oh tu, okey. Nanti Ana tak ni lagi, tak up lagi. Nanti kita sambung. Okey. Okey, kita sambung. Baik. Okey, Syanazul. Baik, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.